Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasi timbalan ahli jawatan kuasa, imam, kawan-kawan masjid serta para jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Laju benar rasanya masa ini berjalan. Kita sudah pun 21 hari dalam tahun yang disebut baru ini, tahun 2026, 21 hari dah. Kalau ada orang yang cuba mengira 21 hari itu berapa minggu, ada orang pula mengira berapa jam 21 hari itu. Ada orang lagi kira minit, berapa saat. Kemudian cuba pula tengok apa yang dah kita buat. Apa yang kita dah buat, yang nampak, yang puas hati kita rasa apabila kita dah buat. Sebab yang ini lepas ini kita sebut tahun baru yang lain pula, 2027. 2027 tahun baru lagi. Tiap-tiap tahun Allah bagi 365 hari. Dan tahun baru yang ini kita dah pakai 21 hari. 21 hari. Bagi orang yang sedang belajar, dia mengira hari itu untuk menamatkan kajian. Ada orang macam itu. Ada orang yang sedang baca kitab, dia sedang berfikir berapa kitab habis dah, mengikuti. Ada orang juga cuba memikir, kalau 21 hari dalam bulan Januari tahun 2026 ni, semayang maghrib ni 21 kali lah. Aku buat tak 21 kali itu? Di mana aku buat? Di masjid, seorang-seorang di rumah. Apakah standard sembahyang maghrib kita tu awal waktu ke? Ataupun tak kisah, dekat Isyak kan baru kita sembahyang maghrib, lepas tu sambung dengan Isyak. Ini macam-macam ni semuanya. Kalau kita mau mendetailkan, cuba mengkaji, apakah kita puas hati dengan Allah bagi time 24 jam sehari yang dah tetap aja kita kita akan isi tidur. Itu dah tetap aja. Itu tak ada orang yang berkompromi nampaknya, mesti nak tidur. Lebih banyak lebih bagus. Ini yang saya sebutkan tadi, apabila kita cuba mendetailkan kerja-kerja ni, kadang-kadang kita sebut je tahun baru, tetapi sebenarnya tahun itu, hari, masa itu berjalan, tak ada akan menunggu kita. Dan kita kalau tidak mengisi masa yang ditetapkan itu, Allah kata wal asr, demi masa, demi masa, wal asri, sesungguhnya, innal insana lafi khusrin. Inna, Allah, inna, sesungguhnya. Allah yang pencipta kita ni kata sesungguhnya, demi waktu masa. Allah bersumpah dengan time, demi masa. Sesungguhnya, bukannya lebih kurang lah, tak ada macam tu. Hubaya, berhati-hatilah. Seluruh yang nama innal insan itu, seluruh makhluk di bumi ini, insan ini, yang manusia tu, dalam kerugian. Itu dia disebut sesungguhnya. Ini bukannya yang kita sebut tadi macam Allah lebih-lebih kurang kan. Allah nak mengingatkan. Tapi bila siapa yang mendengar tu, dia dapat hidayah. Hidayah tu arti dia dapat ilmu. Wah, Allah bersumpah dengan masa.
Ada orang yang ilmu tinggi benar, cara berfikir dia pun mengembangkan apa yang nak buat, tapi dia langsung tak pakai. Pedulinya tidak jam, pedulinya tidak masa tak ada siapa peduli. Kerana apa? Kerana Allah punya penegasan inna tu, sesungguhnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna, nampak? Allah bersumpah bahawa sesungguhnya semua manusia dalam muka bumi ini dalam khusr. Lafi khusr. Khusr tu artinya rugi. Jadi ada perkataan rugi di situ. Kerana ada untung dalam masa ni yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kebanyakan orang tak mengambil keuntungan itu, sebab itu dikata dia dalam kerugian. Yang macam kita tadi, siapa ada pernah berfikir 21 hari ini 21 Maghrib, 21 hari ini 21 Isyak, 21 hari ini 21 subuhnya, subuh, zuhur, asar, mesti 21. Ada tak orang agaknya yang mencatat di dindingnya bulan ni sudah, Maghribnya sudah. Dan kita kata detail sangatlah. Nabi Muhammad tu bila dia bercakap macam saya ni bercakap, ada dia punya pegawai-pegawai yang menuliskan, dipanggil hadis. Sebab tu sekarang ni yang bertulis macam tu hanya Nabi Muhammad saja. Nabi Isa tak ada. Nabi Adam jauh sekali. Perdana Menteri pun tak ada. Kalau ada pun Perdana Menteri yang buat, tak semua tempat dia ada. Yang Nabi ni macam mana buang air kecil, macam mana dia minum, ambil bernafas waktu nak minum tu, minum, lepas tu bernafas 3 kali, minum balik, bernafas, la ilaha illallah, detail daripada bangun tidur sampai tidur semula. Dia punya macam mana nak hidup ni disusun. Nah, itu yang kita sebut supaya kita mulalah fikir ni tahun 2026 ni dia tinggal lagi daripada 365 hari tolak 21. Itulah tinggal lagi. Apa patut kita buat? Bagi yang dah berumur macam saya ni, Allah mengingatkan bahawa inna ini bukan Nabi mengingatkan inna juga. Sesungguhnya ya, awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-salah. Hadis ni menyebutkan sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisab ataupun dihitung dari amal-amal manusia pada hari kiamat ialah sembahyang fardu. Di samping dia menyebutkan kamu akan rugi. Dalam kerugian itu dia nak ceritakan apa yang bakal rugi. Kamu akan jadi rugi sebab pada akhir hayat nanti, bila sampai di hari akhir, di hari yaumul qiyamah nanti, sesungguhnya, bagi penegasan lagi, perkara yang mula-mula dihisab atau dihitung dari amal-amal manusia pada hari kiamat ialah sembahyang fardu yang 5. Kan tadi saya sebut, kalau setahun ada 365, maghribnya mesti 365. Kau tidak terpakai, mesti 365. Subuhnya 365, bermakna bab sembahyang beres. Tak termasuk lagi macam imam tadi, lepas dia sembahyang tu astagfirullah 3 kali, la ilaha illallah. Ada orang buat 3 kali, ada orang buat 10 kali. Semuanya ada dia punya kelebihan-kelebihan. Kalau baca itu lagi jangan banyak lah. Tapi dia dicerita pasal solat saja, hendaklah ada 3. Bila kita sebut hari ada 365, kita kena ambil tahu bahawa sembahyang mesti 365. Zuhurnya,
asar, maghrib, isya, subuh, mesti ada 3 waktu. Tak ada 3 waktu masa pada hari qiyamah besok, bila kita nak dihisap, dihitung. Kan ini yang saya cerita ni pasal hitung. Hitung ni kira. Dihisap ialah solat. Bermakna apabila kita berkumpul aja, pintu pertama ujian kita itu ataupun temuduga itu ataupun pemeriksaan malaikat itu ialah solat. Cuba kita kata kita ada 365 subuh kali 70 tahun hidup, tolak 15 tahun belum balik. Kira hebatlah belum balik itu sampai 15 tahun tak balik lagi. Kalau tolak 70 jadi berapa tu? 55 tahun. Kira sembahyang maghrib kita berapa sekali? Ya Allah, takut kita nak masuk ke kubur tu. Takut. Kerana hitung ini, kalau ikut hadis Nabi ni, daripada mulut Nabi ni, sesungguhnya perkara yang mula-mula dihisap, dihitung dari amal manusia pada hari kiamat ialah sembahyang fardu yang 5 waktu. Berani tuan-tuan masuk kubur. Mati lagi baiklah. Berani tuan-tuan. Tuan-tuan dah siap? Saya dah siap. Yang lalai tu saya cerita, yang sedang menengok wayang lambat, macam-macam. Dah kita ganti ke belum? Nampak? Jangan kita rasa nak seronok aja. Kita sikit mati lagi baiklah. Wah. Sudah ready ke? Saya tadi wal asri innal insana. Tadi. Kemudian perkataan inna ni kuat betul lah penegasan Allah SWT. Jadi kalau kita lihat kepada inilah perkara yang harus dipersiapkan, dihitung. Bila hitung artinya dalam hidup kita jangan sekali-kali solat itu ditinggalkan dalam apa keadaan. Patut kado-kado lah. Jangan bila lepas dia tak semayang dia, kado lah. Tuhan tu kan maha pengampun, maha penyayang. Situ begini. Jadi bila saya menyebutkan tadi, apabila solat tu kita kata tempat pemeriksaan tu solat, lepas solat macam-macam lagi. Kalau yang ini tak lepas, dia tak masuk saluran ke syurga, dia tahu. Dia akan masuk ke saluran satu lagi. Wah, ini sudah signal tak baik lah. Tak bagus lah. Tak bagus. Sebab segala manusia ni yang mula-mula dikira ialah solat. Jadi oleh kerana itu mari kita mengajak otak kita berfikir laju supaya bahawa awalnya kita ni tak ada. Kemudian hasil pernikahan mak bapak kita berdoa dia hendakkan anak dia Rabbi habli minas solihin, kurniakan aku anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina, kurniakan aku isteri, wa zurriyatina, dan anak-anak. Zuriat itu anak yang menyejukkan mata dan menjadi ikutan makhluk, menjadi ikutan orang ramai, menjadi imam ujungnya. Itu yang kita minta. Kita minta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kahwin dia setahun 2 tahun dah ada anak. Ada orang lambat sikit dapat anak. Allah makbulkan hajat dan doa dia. Kalau dia betul-betul bertuhankan Allah, maka kalau Allah tak bagi anak, aku tak ada anak, maka apa cara berterima kasih aku kepada Allah? Tak ada cara lain. Nak aku jolok dia dengan duit 1 juta? Tak ada, nak dia duit 1 juta tu. Nak rasuah ke?
Tak mau. Allah bukan macam itu. Maka berterima kasih kerana kita dapat dia macam pusingan lah. Yang orang ni berdoa dapat anak, dapat dia anak. Kemudian hendakkan pandai pula anak ni. Hendakkan supaya Allah matchingkan anak ni dengan kerja yang tepat, the best untuk dia. Bukannya yang tak tepat. Kadang kerja tu cantik sangat tapi tak sesuai dengan dia. Tak. Dia hendakkan sesuai, tepat. Macam-macam kita minta dekat Allah, tanpa kita sedar, Allah kabulkan semua. Allah kabulkan semua. Ada pula anak tu seorang dua yang tak berapa elok. Rupanya itu yang jaga kita. Yang pandai-pandai semuanya jadi kaki tangan kerajaan lah, kaki tangan syarikat lah. Jadi orang penting, laku, mahal, tapi dia gunakan dia orang. Yang ini tadi, yang nakal-nakal sikit tadi, itu yang di rumah, yang mandikan kita, yang suap kita makan, yang angkat kita ke bilik air, itu. Jadi maksudnya Allah akan memberi keperluan kita itu mengikut kehendak kita, mengikut keperluan kita, bukan kehendak kita, mengikut apa yang kita perlu. Bayang semua anak-anaknya 5 orang, semuanya jadi hebat belaka. Dia tua umurnya masuk 2 je, tak ada siapa nak jaga dah. Sibuk bukan main anak-anak. Tapi Allah Maha Penyayang. Yang kita marah selalu itu, yang itu ada di rumah. Kita marah selalu, duduk juga di situ. Kita tengking, kita cekik, duduk juga dia dekat rumah. Kalau ikut hati kita dah marah benar. Tapi rupanya Allah kata, kena ada di rumah ni seorang yang menengok. Nampak? Kita bertuhan kepada Allah. Maka cuba pula kita hitung apa yang Allah bagi kat kita. Hari apa yang kita tak makan tengah hari? Allah kata tengah hari awak tak payah makan. Hari apa? Bermakna bila ada makan, ada rezeki. Ada makanan kita hari ini, maknanya Allah sudah memenuhi keperluan kita. Allah maksud. Masuk aja ke kedai kain lah, kedai apa tu, membeli aja kita, membeli baju apa semua, ada aja duit. Tapi bersungut tu, saya ni miskin, tapi tengok dia miskin. Tapi kita tengok, jumpa dia dekat Kentucky Fried Chicken makan ni. Miskin kata kita tu, belum tentu miskin itu seperti Allah kata. Jadi kalau macam gitu, kita kiralah apa yang Allah bagi pada kita ni. Saya dulu selalulah sebut, bila masa saya jadi wakil rakyat dulu, ada orang tiap-tiap minggu datang, Datuk minta tolong. Apa dia? Saya kena cuci darah seminggu 3 kali tu. Sekali masa itu saya teringat 250 sekali. 250 seminggu 3 kali, 750 seminggu. Sebulan 4 kali, 750 kali 4 kali berapa ya? 3,000. Bermakna gaji dia, kalau dia tukang kebun 1,500, apa nak dicuci kan jadi pinggang ni. Kemudian saya pergi ke Tuhan. Ya Allah Tuhan, buah pinggang ni yang kita tak pernah kira ni, kita tak pernah tanya ni, rupanya Allah bagi dia kerja elok. Ni buah pinggang kita ni elok aja dia bekerja, tak rosak, menyebabkan kita tak payah bayar yang tadi orang tu 250 kali, tadi 250 kali 3 kali 4 kali 12. 3,000 kali 12 berapa? 3 kali 12 36,000 setahun. Masa saya kerja dulu, kalau kita pendapatan setahun 19,000, boleh mohon untuk dapat kredit kad. Kalau ada pendapatan 19,000 setahun. Ini nak membayar ini satu ni saja 36,000 setahun. Ya Allah, macam mana ni? Jadi kita pergi ke mana?
Jabatan Agama Islam, Pusat Zakat tolong, kita jodohkan kebajikan masyarakat. Ada pula yayasan yang nolong macam-macam. Orang yang pencen ni ada pula jabatan pencen yang bantu. Bukan banyak yang rosak buah pinggang tu. Apa yang nak saya cakap tu? Terima kasihlah dekat Allah. Buah pinggang kita sampai 75 tahun ni tak pernah meragam. Bermakna kita berhutang kepada Allah 36,000 setahun, 70 tahun. 75 tahun saya. Cuba kira, siapa boleh? Ada kalkulator tak? Cuba kira ni Audi. 36,000 kali 75 tahun. Berapa juta? 2.7 juta. 2.7. Tak payah hidup dah. 2.7 juta. Itu yang sebenarnya Allah kurnia dekat awak. Awak langsung tak pernah, awak dah suruh semayang pun tak ada. 2.7. Kalau nak cakap juta ni kena cakap orang putih. 2.7 million. Kalau umur saya berhutang kepada Allah kerana Allah tak ganggu sistem buah pinggang. Maka tak patutkah saya sembahyang 5 kali sehari? Masya Allah, tuan. Buah pinggang. Ini jantung ni. Ini yang sini ni otak ni. La ilaha illallah. Katanya trilion dia punya wayar ni. Terganggu satu, tak boleh fikir dah. Tak apa-apa fikir. Dia berjalan, dia merasa berenang nanti. Dia berjalan kaki, dia rasa berenang. Dia naik basikal, dia rasa naik kuda. Oi, jangan main-main. Ini berapa pula harga ni? Kalau dikira sebulan berapa, setahun berapa, ini tadi sini saya sebut tadi buah pinggang saja. Ni orang tua-tua ni lutut sakit ni. Sekarang ni orang tengah sibuk nak menyelesaikan pasal lutut. Taruh gel. Taruh apa lagi? Apa nama yang repair balik tu, apa dia panggil? Sel apa panggil? Semalam saya pergi bawa isteri. Dia kata kena taruh apa nama? Gel. Kemudian ada sel tu. Sebab sel tu nanti bila masuk tu bilion-bilion dia punya tu, dia akan repair balik ke sel apa nama, sel-sel yang dah rosak tu, yang dah mati tu, dia akan repair. Berapa? 49,000. Tuan, lutut ni. Ni tuan kalau nak buat lutut 49,000. Tuan, lutut ni 2. Punya banyaknya kita menerima anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba yang dia suruh tu kita dengar pun tak mahu. Kita buat langsung buat tak tahu, ataupun kita cuai dalam buat kerja. Disebut, ya Allah, ya Tuhan, ku ampunkan kami, ya Allah, ampun kami. Itu yang saya sebut tadi. Bila kita sambut tahun-tahun baru ni, kita eloklah hitunglah. Hitung. Dan yang saya cakap ni ialah sebagai guru yang berceramah, dia nyampaikan mungkin dalam bentuknya agama, bentuk menyedar, motivasi sikit supaya kita tidak main-main lah. Selama ini kita main-main pandang ringan ni, tak boleh. Dan orang yang mengatur macam itu, macam saya fikir dia orang yang mengatur macam ni, dia jadi orang kaya. Sebab dia terlatih mengira segala benda dikiranya sebenarnya, maka dia jadi orang kaya. Itu contohnya orang Cina. Orang Cina memilih berniaga dalam hidup dia kerana dia mengira. Tuan-tuan dan perempuan, kata dia, dalam poket semua orang tu ada duit tu. Dan duit itu kita kena keluarkan daripada poket dia tu. Untuk mengeluarkan daripada poket dia tu,
kita kena fikir apa bangkali yang dia mahu mengeluarkan duit tu untuk buat. Orang agama, dia berniaga, dia buat travel agent umrah. Cuba bayang kalau 500 orang pergi umrah, seorang kita kata RM7,000, berapa dia dapat tu? Dia dapat 500 orang setahun. Berapa dia dapat? Orang mengira. Jadi sistem mengira ni Allah bagi kepada orang Islam dahsyat. 365 hari. Tapi bulan Islam tak 365 hari. Bulan Islam lagi kurang, 360 hari je. Tuan-tuan, saya pun nak mengingatkan diri saya juga, supaya solat, saya sebut pasal solat ni pasal kita baru saja habis Rajab. Bulan Rajab itulah hukum solat sampai. Dan selepas bulan Rajab ini kita pergi nisfu min Sya'ban. Nisfu tu separuh bulan Sya'ban. Pada nisfu Sya'ban ada kemuliaan. Lepas nisfu Sya'ban ni ada Ramadan. Wa ballighna Ramadan, kata imam tadi. Allahumma barik lana fi Sya'ban, kata dia. Ya Allah, berkatkan aku bulan Sya'ban. Apa arti berkat tu? Supaya 30 hari bulan Sya'ban tu barakah. Barakah tu maksudnya puasa yang belum dibayar selesai. Itu ni panggil barakah. Persiapan-persiapan untuk nak bersedekah pada bulan Ramadan ni, sebab bulan Ramadan tu pahalanya berganda-ganda. Dari ready kan, udah ada stok ni untuk sedekah bulan Ramadan. Cikgu Sahab panggil, Datuk, berbuka puasa kat sini dah nak penuh dah. Datuk tinggal ada berapa hari je. Dia pun sebut 16 bulan, kata saya masuk 6 bulan, 16 bulan. Itu ialah persiapan. Barik, cari keberkatan. Bulan Sya'ban ni ada orang berpuasa, puasa sunat, Senin, Khamis, terus jalan. Ada orang yang pada bulan ini yang tak ada apa-apa. Dia kata, saja aku puasa sunat Senin beserta dengan puasa jika ada yang aku terlapar, terlalai, dipanggil qada Ramadan. Dia buatnya. Aku dulu muda-muda tak puasa atau tidak, aku tak ingat. Mana siapa ingat dah? Tak pernah ingat benda ni. Tak pernah ingat. Muda tu aku puasa ke tidak? Maka bila banyak benda tu, apa yang patut kita buat? Barik, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Dulu Rajab, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Sekarang ni Rajab dah selesai. Barik kan tidak? Barakah ke tidak bulan itu pada kita? Ataupun kita sebut mulutnya, barakah kalau. Ada orang yang dia puasa, kita tanya, apa payah puasa dah? Dia kata, aku tak tahu sama ada aku dulu ada qada ke tidak, maka aku niatkan sekali dengan sunat ni, qada dan sunat ni, sebab aku tak tahu. Oh, mulia dia orang-orang. Itu yang barik tu. Itu yang disebut barik lana wa ballighna Ramadan, dan sampaikan aku bulan Ramadan. Ni nak masuk Ramadan, lagi berapa hari? Ini dah hari ni 3 bulan Sya'ban. Bermakna laju betul tu. Kalau 30 hari, 27 hari lagi. Laju tu. Laju. Masjid dah bersiapkan itu, masjid dah bersiap ini. Masjid saya di Subang tu, satu malam berbuka dia ialah RM200. Satu lot, dia panggil lot. Dia memerlukan 35 lot untuk satu malam punya berbuka tu. Ada, kalau dulu dia buatnya berbuka 7,000 semalam. Orangnya seorang aja ambil. Tak boleh nampaknya, tak boleh macam itu. Dilotkan. Satu lot 200, jadi 35 lot satu malam. Jadi siapa nak ambil 4 lot, siapa nak ambil 5 lot, boleh buat macam itu. Kalau tidak, orang lain tak berasa. Yang kaya saja dapat. Jadi pecah-pecah ke macam itu. Orang membarakahkan bulan ini untuk bersiap. Itu yang dipanggil barik tu. Jadi kita akan baca Quran banyak-banyak, mau mengambil keberkatan. Dan kita dah bersiap bulan Ramadan ni berapa kali nak khatam. Seminggu sekali khatam, ataupun
nak membuat macam-macam kita nak buat barakah. Jangan sampai balighna Ramadan, ya Allah, sampaikan aku dalam bulan Ramadan tu, bukan sampai-sampai sajalah. Sebab di hujung Ramadan, sebab lepas ini tak ada ceramah lagi dah. Bulan Ramadan tak ada ceramah. Di hujung Ramadan, pada esoknya 1 Syawal itu, kita dipanggil hari raya Aidil Fitri. Aidil Fitri itu kalau berjalan mengikut apa yang Nabi ajar, maka pada 1 Syawal itu kita ni macam baru lahir daripada perut ibu. Jadi kalau barakah, insya-Allah, itu pasal dipanggil hari selamat menyambut hari raya Aidil Fitri. Hari raya itu macam happy lah, happy hari raya. Kenapa? Kerana engkau hari ini ialah bersih dari segala dosa, noda, seperti mana? Seperti baru lahir daripada perut ibu. Fitr itu lahir daripada perut ibu. Ini yang kita nak kejar. Balighna Ramadan. Bukan Ramadan tu tak ada apa buat macam biasa dah. Ramadan nak dikejar betul-betul, sebab pada hujungnya itu ada pengampunan Allah, dan kita, sebab itu kita panggil fitri. Jadi saya fikir untuk malam ni cukuplah 30 minit, dan kita mari sama-sama menghitung, menghisap, supaya kita jangan syok sendiri, seronok sangat. Ada yang kata mati lagi baik. Jangan, biar takut sikit mati ni. Orang kata berani mati itu yang orang cari berani mati tu. Biar aku mati syahid, selesai masalah aku. Kan orang kata kerana agama. Tapi oleh kerana itu kita takkan ada mati syahid di sini. Tak ada perang. Jadi oleh kerana itu marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar barik tadi, barakah itu dapat ke kita, dan kita dapat melaksanakan offer yang Allah bagi pada Ramadan itu. Kita sampai, offernya sampai kita, dan sampainya itu kita akan menjadi fitri yang hari raya. Orang kata selamat hari jadi, orang kata suka betul kita. Tapi kalau orang cakap selamat hari raya Aidil Fitri, kita tak rasa apa-apa, kerana kita rasa tak masuk ni. Tak masuk pasal ni. Tak tahulah apa pasal masing-masing lah. Okay. Timbanglah sendiri, hitunglah sendiri, hisablah sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan kepada kita. Selamat Syaban, dan selamat kita sampai ke bulan Ramadan. InsyaAllah kita beramal pada bulan Ramadan. Saya berdoa agar saya dan tuan-tuan pada 1 Syawal tu kita menjadi fitri itu artinya seperti baru lahir dari perut ibu, jernih, kosong, bersih. Mati ya suatu tu, tu dia. Itu baru betul-betul bersih, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.